Assalamualaikum dan selamat pagi warga Sebaru. Kami dari TV PHS Sebaru Terbilang hadir secara langsung di tapak perhimpunan sekolah untuk satu majlis yang sungguh istimewa. Saya Mariam Adelia binti Muhammad Ridwan dan saya Afiatul Damia binti Mustafa Kamal, wartawan ciri anda untuk majlis pelancaran Bulan Pusat Sumber dan Pembukaan Nilam 2025. Majlis ini dianjurkan oleh Unit Pusat Sumber Sekolah bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kolaborasi hebat dari BIMU. Objektif majlis ini ialah untuk memupuk budaya membaca, menghargai usaha murid dalam program nilam dan menggalakkan penggunaan pusat sumber dengan lebih aktif. Lagi banyak kita membaca, lagi tinggi ilmu kita. Betul tu Mariam, nak jadi hebat, kenalah rajin membaca. Saya nak kongsikan bagaimana kita boleh jadi minat untuk membaca. Jadi satu perkara yang sangat penting untuk kita jadi seorang pelajar, murid yang minat membaca, pertama sekali kita mestilah cari bahan bacaan yang kita suka. Jadi dengan melalui bahan bacaan yang kita suka, kita akan dapat memupuk minat untuk membaca lebih banyak buku-buku yang ada. Sebagai contoh, kalau kita minat tentang bola, maka kita carilah buku bahan bacaan yang berkaitan tentang bola. Kalau kita minat tentang buku masak-masak, carilah buku tentang masak-masak. Kalau kita minat tentang cerita tentang kisah-kisah benar, kita carilah buku-buku yang berkaitan dengan kisah-kisah benar. Jadi saya kongsikan satu tips untuk kita mula minat membaca. Kita kena cari bahan bacaan buku yang kita suka. Majlis kita pun sudah sampai ke penghujung. Tapi jangan lupa, Bulan Pusat Sumber baru sahaja bermula. Gunakan peluang ini untuk menjadi pemimpin ilmu, bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, sekolah dan masa depan negara. Saya Mariam Adelia binti Muhammad Ridwan dan saya Afiatul Damia binti Mustafa Kamal melaporkan untuk TV PSS Sebaru Terbilang. Jumpa lagi di rancangan yang akan datang. Selamat membaca dan bye.